Pagi ni saya sambung lagi aktiviti berkebun dengan merumput dan juga tambah tanah. Inilah pokok kacang panjang saya tu. Adalah 2-3 pokok kawan. Baru belajar memanjat. Di sinilah rumput yang saya nak clear nanti. Tanam dekat-dekat dengan pokok bendi. Tanam rapat-rapat ni idea Ainul lah kawan. Okay, hari ni saya sambung merumput lagi. Kali ni di tempat, di area kacang panjang saya. Happy tengok kacang panjang saya ni dah memanjat dengan cantik. Okay, sekarang saya nak start merumput di bahagian sini. Nampak ni anak pokok pisang lemak manis saya. Jiran-jiran dia bendi dan juga kacang panjang. Okay, nampak ni banyak rumput. Tak tahu ni rumput jenis apa, tapi memang senang je. Cabut guna tangan je. Tak perlu nak alat apa-apa. Kalau dia kecil macam ni, bolehlah kita cabut guna tangan kawan. Kalau dia besar sikit, dia agak susah sikit kita nak tarik dia. Ni pokok ni dia boleh membesar. Dia boleh membesar dan bila dia terlampau panjang tu dia macam ada duri-duri sikit. Siapa tak tahu jenis pokok apa ni. Yang pastinya dia sejenis pokok rumput lah. Kalau benda tu tak boleh makan, saya panggil dia rumput kawan. So kita cabut buang dia. Kan dah clear tu. Kalau kita tak cabut dia, dia makin meriah kawan. Nampak tu. Dah clear. Barulah sedap mata memandang. Di situ ada banyak lagi. Selagi mata saya boleh nampak kawan, selagi tu saya akan cabut rumput ni. Geram tengok. Kalau pokok yang kita tak nak memang senang je tumbuh, betul tak? Kalau kita tanam, bercinta. Saya dah semai. Bukan semai lah, saya tanam terus. Bayam merah tak menjadi kawan. Geram saya. Padahal rumput sebelah dia naik elok je. Macam mana tu? Daripada sebesar-besar yang sekecil-kecil. Selagi mata saya boleh nampak, saya akan cabut rumput ni. Betul-betul geram tengok rumput. Saya nak tambah baja sikit lah. Ataupun tanah hitam. Untuk pokok-pokok bendi saya ni. Bagi dia sihat sikit kawan. Okay, nampak tu di hadapan saya ni ada 3 jenis medium tanaman. Ada kokopit, ada tanah hitam dan juga tanah untuk tanam sayur lah. Jadi saya campurkan ketiga-tiga ni. Campurkan ketiga ni jadikan satu. Okey. Sekali kokopit organik kokopit. Sebenarnya kokopit ni saya boleh je buat sendiri. Saya ada banyak kelapa tu. Okey. Tapi tak ada masa nak buang kawan. Ini satu
Boleh tak buat sekali? Ini satu. Macam nak buat kuih. Ni saya campurkan separuh. Dah penuh. Nampak tu sini. Dia tambah tomato, sayuran semualah. Bunga pun boleh. So kita gaulkanlah menjadi satu. Campur dengan kokopit ni bagus ya. Supaya tanah kita tu tak terlampau padat. Tu tujuan dia untuk letak kokopit ni. Okey, dah siap kawan. Saya adun tanah ni. Jom kita bawa dia ke tempat kacang panjang tu. Alhamdulillah. Okey, inilah hasilnya. 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang ni tak sempat lagi ya. Okey, ini adalah kacang panjang saya tu. Yang 3 tu dah nak kering. So saya biarkan lagi beberapa hari. Ni dah boleh buat bening kawan. Alhamdulillah. Cantik. Biar dia kering lagi. Rumput kering saya simpan dalam guni plastik ni kawan. Ada 4 guni semuanya. Saya tak tahu lagi nak buat apa. Ingat nak tanam geledek dalam karung guni ni kan. Macam menarik je. Tapi atas tu kena tambah tanah lagi lah. Dan ini pisang lemak manis. Masak di pokok ya. Dah penat tadi berkebun. Kena pisang lemak manis. Alhamdulillah. Jemput kawan, pisang lemak manis hasil tanaman sendiri. Alhamdulillah. Okey, dah panas ya. So kita masuk rumah lah. Dah pukul 11 ni. Alhamdulillah.